Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Dalam video hari ini, kita akan menyelesaikan satu masalah persamaan linear yang melibatkan peratusan dan di akhir video, saya akan selesaikan dengan cara lain menggunakan kaedah nisbah, Rule of Three. Mari kita lihat soalan latihan. Seorang lelaki membeli sebuah kereta terpakai dan membelanjakan 20% daripada nilai kereta itu untuk membaikinya. Jumlah kos keseluruhan, termasuk kos membaiki, adalah RM120,000. Berapakah nilai dia membeli kereta itu? Baiklah, kita tidak tahu nilai kereta itu, jadi kita anggap ia sebagai ke-10. Dia membelanjakan lagi 20% untuk membaiki. Jadi tambah 20% sama dengan jumlah keseluruhan adalah RM120,000. Pertama sekali, mari kita tukarkan peratusan itu kepada nombor perpuluhan. Bagaimana kita nak buat penukaran ini? 20% ialah 20 dibahagi 100. Perlu ke kita buat kiraan ini? Langsung tak perlu. Bila kita bahagi satu nombor dengan gandaan 10, sebenarnya kita cuma perlu gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Bilangan tempat perpuluhan adalah sama dengan bilangan sifar yang ada, jadi 20. Titik perpuluhan ada di sini. Kita ada 1, 2 sifar, jadi gerak 1, 2 tempat. Kemudian ia menjadi 0.20. 0.20. Cuma sifar selepas titik perpuluhan tu tak dikira. Jadi 0.2. Jadi X tambah 0.2 X sama dengan 120,000. Jom pergi. Jadi, X tambah 0.2X. Biar saya tulis kat atas sini. X tambah 0.2X sama dengan 120,000. X tambah 0.2X sama dengan 1.2X sama dengan 120,000. Di sini, berlaku pendaraban. Jadi, bila pindah ke sebelah satu lagi, jadi apa? Membahagikan. Jadi, X sama dengan 120,000 dibahagi dengan 1.2. Mari kita buat pembahagian ni sekarang. 120,000 dibahagi dengan 1.2. Baiklah. Untuk mudahkan, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan satu tempat. Titik perpuluhan tu jadi akan bergerak ke sini. Jadi apa sekarang? 12. Biar saya tulis di sini 12. Bila kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan satu tempat, apa yang kita buat? Kita tambah satu sifar di hujung sini. Sebab kita gerakkan ke kanan satu tempat. Jadi tambah satu sifar di sebelah satu lagi. Macam kita darab dengan 10. Sekarang mari kita buat pembahagian. 1 boleh dibahagi dengan 12. Tidak. 12 dibahagikan dengan 12 sama dengan 1. 1 kali 12. 12. Untuk 12. Sifar. Sekarang, adakah anda perlu turunkan sifar demi sifar di sini untuk bahagi dengan 12? Tidak. Sekarang inilah triknya. Jumlah sifar yang anda ada dalam kiraan ini
Anda akan tambah di sebelah satu lagi. Berapa banyak sifar yang tidak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak sifar yang saya akan tambah di sebelah satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah nilai ke-10? X sama dengan 100,000. Jadi, nilai kereta itu adalah 100,000. Baiklah, saya dah tunjukkan macam mana nak selesaikan dengan persamaan linear. Sekarang, saya akan tunjuk cara lain untuk selesaikan latihan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe saluran ini supaya tak terlepas sebarang update. Sekarang kita akan selesaikan dengan kaedah nisbah, regra de TRS. X ialah nilai kereta. Jadi, dan dia telah belanjakan lebih daripada 20%. Untuk membaiki, jadi nilai kereta itu apa? 100%. Dia telah belanjakan lagi 20%. Untuk membaiki, yang bersamaan dengan 120,000. Jadi, 100 per tambah 20 jadi 120. Jadi, 120% bersamaan dengan 120,000. Berapakah nilai kereta itu? 100%. 120,000 nilai kereta ditambah kos membaiki. 100% tambah 20 ialah nilai kereta ditambah kos membaiki bersamaan 120% yang ada di sini. Nilai kereta 100%. Bersamaan dengan berapa? Kita tak tahu, jadi ia bersamaan dengan X. Dan sekarang apa yang kita buat dalam kes ini? Kita hanya perlu darab secara silang di sini. Jadi, 120 darab X. Ya, 120X bersamaan dengan 120,000 darab 100. Bila kita darab dengan 100, tak perlu kira pun, cuma tambah jumlah sifar di hujung. Berapa banyak sifar yang kita ada? 1, 2. Jadi 120,000. Dan sekarang cuma tambah 2 sifar di hujung. 1, 2. Jadi dapat berapa? 12 juta. 120X bersamaan dengan 12 juta. Di sini sedang berlaku pendaraban. Jadi bila pindah ke sebelah sana, macam mana dengan membahagi? Jadi X bersamaan dengan 12 juta dibahagi dengan 120. Apa yang kita buat dulu? Ada sifar di hujung sini, potong. Jadi, 120,000 dibahagi dengan 120.12. Jadi, mari kita buat kira-kira sekarang. Sebenarnya, jadi 1.200.000 dibahagi dengan 12. Jom kita buat. 1.200.000 dibahagi dengan 12. Kira-kira yang sama, kita buat sekali lagi untuk yang belum faham. 1 boleh dibahagi dengan 12. Tidak, 12 dengan 12. 1. 1 kali 12. 12 hingga 12. Sifar. Sekarang, seperti yang saya bagi tahu tadi, cuma tambah saja bilangan sifar yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, nilai kereta itu, bila kita selesaikan dengan kaedah nisbah, adalah 100,000.
Baiklah, kalau anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk langgan saluran ini. Tinggalkan di ruangan komen topik apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Saya akan buat video berdasarkan komen anda. Aktifkan loceng notifikasi dan jumpa lagi di video seterusnya.